dia memberi satu message tahu. Bila pencapaian mata-mata pelajaran tertentu, misalnya matematik, yang nampak sekarang agak kritikal adalah matematik. Sedangkan murid-murid ini ada potensi sebenarnya, boleh lulus mata pelajaran yang lain kan. Tapi bila sampai matematik, ya, dia berdepan dengan kegagalan. Sama. Dalam daerah Johor Bahru pun kira dalam 20%. Ya. Dalam peperiksaan yang baru, ya, semakan saya mendapati lebih kurang 80% kelulusan matematik. Artinya ada 20%. Dan bilangan 20% ini, kalau dikira berdasarkan kepada bilangan calon dekat daerah Johor Bahru yang jumlahnya 8,600, maknanya lebih kurang dalam 1,600 juga tu orang gagal. Yang ada dekat sekolah sekian 20 orang, kat sini 15 orang, kat sini 13 orang kan. Dan akhirnya ada 1,600 orang gagal. So, betul, saya setuju. Dia adalah manifestasi dari apa yang kita kerjakan. Kita tak ada pilihan selain daripada terima hakikat bahawa yang lulus 80% ini pun adalah manifestasi dari apa yang kita kerjakan. Yang gagal 20% ni, 1,600, dia juga adalah manifestasi daripada apa yang kita kerjakan. Semua peringkat. Kegagalan ini harus dirasai oleh, sama macam bila berjaya kita rasa, dan kegagalan ini juga harus dirasai oleh pelbagai peringkat pengurusan. Bilik darjah dah tentu, cikgu pun kecewa, frust. Tapi bukan cikgu saja yang patut rasa. Guru kanan mata pelajaran kena rasa. Penolong kanan tak kira lah. Hal ehwal murid ke, kurikulum ke, apa lagi, hal ehwal murid pun kena rasa. Malah pengetua kena rasa. Pegawai kita yang memberi sokongan dekat sekolah, pegawai SI, SC+, SIP+, kita dah allocate sekolah ini untuk pegawai yang mana, sekolah ini untuk pegawai yang mana, dia pun kena rasa. Dan orang yang paling terasa ialah PPD-nya. Dia adalah, mungkin bagi pegawai kita, dia cuma rasa dekat sekolah-sekolah yang disokong secara langsung. Tapi PPD-nya, dia berdepan dengan semua satu daerah 1,600 orang. Itu adalah, betul, itu semua adalah perkara yang harus dilihat sebagai manifestasi dari apa yang kita kerjakan. So maknanya, ya, kita mungkin telah berjaya, telah meningkatkan beberapa peratus peningkatan grade purata, ya, telah meningkat dalam banyak pencapaian yang baik telah berlaku dalam matematik di daerah Johor Bahru. Bilangan peratus murid yang dapat A bertambah, bilangan peratus kelulusan bertambah, peratus kelulusan matematik bertambah. Grade purata mata pelajaran matematik pun menjadi semakin baik. Ya, tapi dalam masa yang sama, kita masih berdepan dengan longgokan murid yang tidak menguasai matematik. Tentulah perkara ini berlaku hasil daripada atau impak daripada bagaimana kita mencorakkan pendidikan. Jadi mau tak mau kita kena terima hakikat lah. Masih ada sokongan dari peringkat kita di jabatan PPD yang perlu diperbaiki. Ada ruang-ruang penambahbaikan. Sama juga PPD pun sama. Harus rasa bahawa ya, kita telah memberi sokongan, betul. Tapi masih ada ruang penambahbaikan supaya sokongan ini benar-benar memberi makna yang besar. Apatah lagi mereka yang berada di grassroots, di sekolah. Pengetua tak ada pilihan selain daripada hadap lah. Berapa puluh orang yang tak kuasai. Penolong kanan pun sama, guru kanan pun sama. Apatah lagi guru-guru yang berada dekat bilik darjah. Masing-masing dia macam ni lah, saya Datul, macam kena muhasabah jugalah kan. Kat mana agaknya mistik kita dalam proses PDPC kita. Mungkin ketika kita design PDPC, mungkin tak selari atau tak selaras dengan kemampuan murid. Kita tak tahu. Kita rasa macam okey je, dah okey kot kita ajak, betul. Tapi rupa-rupanya dia memerlukan sudut pandang mata ketiga, orang ketiga. Cuba lihat, dia kena lebih terbuka begitulah. Kat mana mistiknya dalam proses PDP. Sama juga macam yang lain-lain. Dia kena lihat begitu. So itu pandangan saya lah ya. Tak tahulah kalau orang tak terima ke apa ke, tapi ini betul. Berjaya adalah manifestasi dari apa yang kita kerjakan. Kalau dikurang berjaya pun sama. Dia adalah manifestasi daripada apa yang kita kerjakan. Sebenarnya ungkapan yang Tuan nyatakan tu sebenarnya agak pahit kan? Kan? Kadang-kadang kita tak boleh nak menerima hakikat. Sebenarnya kadang-kadang kita lupa yang murid itu gagal pun sebab kita, murid itu berjaya pun sebab kita. Jadi pada pandangan Tuan, macam mana sebagai seorang guru di bilik darjah,
Mungkin kadang-kadang ni guru-guru dia terlalu selesa. Contoh katakan dia mengajar dari sejak awal posting macam tu dan sampailah sekarang zaman murid pun dah berubah, masih lagi dia selesa begitu. Dan mereka kadang-kadang mengabaikan murid ni sebenarnya mungkin dia naturalis kan, minat belajarnya cenderung ke arah lain. Jadi bagaimana sepatutnya seorang guru tu perlu mengubah pembelajaran, proses pengajaran dia untuk menarik minat murid-murid. Okey. Saya ingat dalam podcast sebelumnya saya sebut tentang sharpen the saw. Yeah. Semua orang kena mula belajar, melihat semula. Betul. Guru kita adalah guru yang berkelayakan. Saya setuju mereka adalah seorang guru yang berkelayakan dengan pengetahuan dan kemahiran yang perlu untuk menjadi seorang guru. Dia dah ada. They are qualified teachers. Betul. Pun begitu, sesuai dengan perkembangan semasa, kita kena belajar melihat, bukan sekadar melihat how do you deliver, kita jadi cikgu deliver knowledge dalam ambil darjah, tapi juga perlu melihat kesesuaian, keselesaan belajar murid, kemampuan belajar murid. Sebab tak semua orang dilahirkan dengan kemampuan dan kesesuaian yang sama. Ada orang yang dominan psikometriknya, itu yang saya sebut dulu kan. Ada orang yang dominan psikometriknya interpersonal. Yeah. Ada orang yang dominan psikometriknya, awak sebut tadi naturalis. Tak kurang orang yang dilahirkan dengan dominan psikometriknya ialah tentang visual ruang. Dia cuma boleh belajar kalau dia nampak sesuatu, gambaran sesuatu, infografik dan sebagainya. Kalau tak, dia tak faham. Cikgu tulis luas sama dengan panjang, darab, lebar. Contohlah, saya tak tahu lah belajar lagi ke tidak dulu zaman saya sekolah dulu belajar. Tapi saya tak faham luas tu apa. Akhirnya saya terbeban dengan perlu ingat formula tentang luas sama dengan panjang, darab, lebar. Isi padu pula terbeban dengan perlu ingat formula isi padu ialah panjang, darab, lebar, darab tinggi. Darab tinggi. Lebih kurang macam itulah. Saya terbeban dengan luas ni apa. Kerana mungkin saya ketika itu saya mempunyai dominan psikometrik ni tentang masa tu Howard Gardner tak timbul lagi. Buku Howard Gardner tahun 85 tak silap saya, 86. Saya belajar zaman-zaman tu tahun 79 di sekolah menengah. Kan? Jadi macam saya tak salahkan cikgu lah, dia pun suruh orang ingat luas ialah sekian. Tapi sebenarnya mungkin orang yang visual ruang dia perlu digambarkan luas tu dalam bentuk yang infografiknya. Begini-begini baru disebut luas. Begini-begini disebut isi padu. Kalau tidak pakai sebut aja, kita tak faham apa. Tiba-tiba dia kata luas padang bola sepak. Saya tak boleh gambarkan apa maksud luas padang bola sepak. Yang saya gambarkan rumput, lecak, apa ni tiba-tiba 62 kaki, 100 kaki. Saya tak faham. Rupanya, ini maksud. So, orang yang macam itulah antara perkara-perkara saya. Cikgu betul, dia boleh belajar dengan cara yang sedemikian. Cerita je, macam kita ni cerita boleh. Tapi, kebolehan belajar murid kita sangat berbeza. So, ini antara perkara yang perlu dilihat semula. Saya tak nafi. Saya tak nak sebutlah cikgu selesa tak selesa. Ini sebab ni susah nak diukur kan. Dia sangat subjektif. Tapi betul, menjadi seorang guru cabarannya semakin hari dia jadi semakin rumit, sukar kerana keinginan masyarakat atau tuntutan masyarakat atau kehendak masyarakat terhadap peranan guru itu semakin hari semakin besar sifatnya. Kalau dulu mungkin sebahagian ibu bapa kita boleh terima, kalau kita pas pun dia terima, kalau kita tak pas pun dia terima. Tapi sekarang ini tuntutan masyarakat terhadap pendidikan tu begitu tinggi sampai kadang-kadang dia susah nak terima kalau anak dia kurang macam ada yang subjek lain boleh pas tapi subjek yang tu tak pas. So dia terkait dengan kualiti dalam bilik darjah. So itu sedikit bagi guru itu satu cabaran baru. Dan pilihannya tak lain iaitu terus memperkasa diri supaya dia menjadi seorang guru yang benar-benar boleh engage dengan murid. Itu yang disebut sebagai student engagement dulu. Kalau saya pernah cerita pasal Richard Elmore, dia bercakap tentang student engagement sebagai satu prasyarat
kejayaan murid dalam bilik darjah. Tapi how teachers boleh engage, how teachers can engage with their student is depend on how teachers understand the student. Kalau dia tak faham murid dia dominan psikometriknya apa, dia macam mana dia engage dengan murid dia. Sebab tu dulu kita kongsi tentang seek first to understand, then to be understood, kan? Itu antara habit orang hebat, dia kena faham dulu murid dia. Oh, murid ni naturalist. Oh, murid ni intrapersonal. Oh, murid ni logik matematik. So belajar apa pun dia kena cari logik. Kalau tak, dia jadi macam penuh dengan tanda tanya, kan? Saya dulu pernah dengan tanda tanya. Zaman saya kecil-kecil, tiba-tiba pelayaran Vasco da Gama ke Alfonso ke apa, zaman-zaman tu ada, dia tulis satu tempat tu namanya Tanjung Pengharapan. Oh, okey. Saya jadi masa tu rasa ingin tahu tu sangat kuat. Akhirnya saya beranikan diri tanya cikgu, kenapa dekat Afrika ni ada namanya Tanjung Pengharapan? Macam persekitaran rumah saya masa tu ada Tanjung Kupang, Tanjung Adang, Tanjung Pelepas, kan. Saya di Kelang Batas tu persekitaran rumah saya ada tanjung-tanjung tu semua. Ya, betul. Tapi kali ini jauh tempatnya di Afrika, tapi namanya seakan-akan macam nama persekitaran tempat tinggal saya. Jadi saya pun tanya, kenapa nama dia boleh Tanjung Pengharapan di Afrika kot? Kalau ikut peta tu ya, betul. Jauh betul.